Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kerja individual untuk subjek KPP 4023 aplikasi psikologi dalam pendidikan. Hari ini saya akan membentangkan ulasan kritis terhadap sebuah artikel yang bertajuk Kesan Buli Cyber Terhadap Psikologi Individu, kajian kes mahasiswa UTHM yang diterbitkan dalam Human Sustainability Proceedings Vol 3 No. 1 tahun 2023. Okey, so untuk ringkasan artikel ini membincangkan isu buli cyber yang semakin berleluasa, khususnya dalam kalangan mahasiswa. Buli cyber ini ditarifkan sebagai gangguan, ancaman, penghinaan melalui medium elektronik seperti media sosial, mesej, teks dan email. So, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif melalui soal selidik Google Form ke atas 85 pelajar UTHM. Dapatan menunjukkan majoriti pelajar sedar tentang definisi buli cyber ini, cara ia berlaku serta kesan buruk terhadap psikologi mangsa. So, antara kesan utama ialah keresahan, kemurungan, pengasingan diri, penurunan keyakinan diri, malah kecenderungan untuk membunuh diri. Seterusnya saya pergi ke analisis kritis pula. Okay, kita ada dua sudut, iaitu sudut kelemahan dan juga sudut kekuatan. Okey, dari sudut kekuatan, artikel ini ataupun pengkaji berjaya menggabungkan data empirikal melalui sesi soal selidik yang dilakukan dengan sorotan literatur yang sangat-sangat luas. Okey, perbincangan literatur yang luas itu menyentuh aspek psikologi, sosial, agama yang memberi gambaran holistik tentang isu buli ini, isu buli cyber ini. Okey, so daripada aspek psikologi terdapat pelbagai teori ataupun pelbagai isu psikologi yang kita boleh kaitkan jika seseorang itu menjadi mangsa cyberbully. Dari sudut kelemahan pula, kajian ini mempunyai skop yang agak terhad kerana kajian ini hanya melibatkan 85 orang responden sahaja, iaitu mahasiswa UTHM. Oleh itu, generalisasi kepada masyarakat Malaysia keseluruhannya masih lagi terdapat jurang yang sangat-sangat besar. Tambahan pula, perbincangan kajian ini lebih menekankan faktor individu seperti keluarga dan nilai agama, tetapi kurang memberi fokus pada faktor struktur seperti peranan undang-undang, polisi kerajaan, tanggungjawab platform media sosial dan juga kepada psikologi ataupun teori psikologi yang dikaitkan dengan mangsa buli ini. So, selain daripada itu, cadangan penyelesaian diberikan masih pada tahap asas seperti sekatan akaun atau laporan kepada pihak berkuasa. Ia kurang membincangkan strategi jangka panjang seperti pendidikan literasi digital, intervensi kaunseling dan juga kempen kesedaran nasional untuk menghentikan buli cyber ini berlaku, terutama di kawasan ataupun pada generasi-generasi mahasiswa di universiti, kerana kebanyakannya berita ataupun kes-kes, isu-isu kes buli ini berkaitan dengan pelajar-pelajar mahasiswa di universiti. Sebenarnya kajian ini, walaupun kajian ini mempunyai keterbatasan terhadap beberapa faktor ataupun beberapa skop, tapi kajian ini tetap relevan kerana ia membuka ruang kesedaran tentang isu cyberbully dalam konteks mahasiswa yang merupakan golongan belia paling aktif di media sosial. Kemudian, penekanan terhadap psikologi mangsa amat penting kerana ia berkait rapat dengan isu kesihatan mental yang semakin kritikal di Malaysia, terutama pada golongan belia dan golongan mahasiswa-mahasiswa di universiti. Okey, kajian ini juga memberi mesej bahawa teknologi tidak boleh dilihat hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium yang sangat-sangat berisiko jika disalahgunakan. Justru pendidikan nilai, sokongan emosi dan kawalan penggunaan teknologi sangat penting untuk generasi muda. Kesimpulannya, artikel ini ataupun kajian ini berjaya membuktikan bahawa kesan buli cyber terhadap psikologi individu itu ada, dan khususnya dalam kalangan mahasiswa-mahasiswa universiti. Kemudian kajian ini ia memberi sumbangan besar dari segi kesedaran,
kesedaran kepada masyarakat tentang buli cyber ini, keburukan buli cyber ini. Tapi kajian ini masih memerlukan pengembangan pada faktor struktur dan strategi pencegahan yang lebih menyeluruh, terutama daripada kesedaran dari aspek psikologi kepada masyarakat tentang keburukan cyberbully ini, jurang yang ada terhadap penulisan ilmiah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.